Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan sukacitanya mengisytiharkan 3 Disember sebagai Hari Batik Malaysia yang akan disambut pada setiap tahun. Sebagai menyokong usaha ini, kerajaan telah menetapkan hari Khamis sebagai Hari Pemakaian Batik Malaysia untuk semua penjawat awam dan seluruh keluarga Malaysia termasuk di Parlimen. UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya dunia tak benda dari Indonesia. Penggunaan bahasa Melayu sudah melangkaui ruang lingkup Nusantara. Malah papan tanda di Korea Selatan juga sudah menggunakan bahasa Melayu sebagai rujukan untuk pelancong asing, khususnya dari gugusan Nusantara. Saya lagi di Seoul, Korea, di satu jalan di mana banyak sekali terdapat makanan, berbagai macam makanan. Yang menarik di sini adalah sebagian besar dari para pedagang ini sudah bisa berbahasa Indonesia, persis seperti di Mekah. Karena banyak orang Indonesia, maka mereka mempelajari bahasa Indonesia. Jadi mereka sudah mulai menawarkan dalam bahasa Indonesia, kemudian transaksi dalam bahasa Indonesia yang sangat sederhana. Luar biasa kan? Jadi kalau mereka berhasil menarik turis dari Indonesia, kita berhasil mengekspor bahasa Indonesia. Beli krepes di Korea pakai bahasa Indonesia. Pakai krimnya paling enak. Campur pakai krimnya enak. Nah, di sini ya. Oh, mau cereal ya? Hah? Cereal mau? Enggak. Enggak. Kembali 3.000 berarti. Ya benar, 3.000 ah. Bisa pakai bahasa Indonesia? Oh bisa? Coba ngomong bahasa Indonesia. Aku jadi gimana? Sekarang jam berapa? Sekarang jam berapa? Selama malam. Keren sih kalian bisa pakai bahasa Indonesia. Nama siapa ya? Oh saya Indonesia. Ini tepung, maizena tepung. Rubang. Karena terlubang. Aku bedain orang ya? Stretching sedikit, kemis sedikit, tarik. Ini 500 tahun yang lalu. Hanya bosku makan tradisional pencuci mulut. Adik satu string, mega 16.000 string, 16.000. 1, 2 double berapa? 4 double 8. 8 double 16. 32. Kita juga perlu memikirkan, menimbangkan bahawa bagaimana negara jiran kita Indonesia memainkan peranan menyebarluaskan bahasa Indonesia. Dalam lawatan kami ke Korea, kami pergi ke Hankook University, di mana kami bertemu, bahasa Indonesia yang diutamakan, bukan bahasa Melayu, dan pengucapan dalam bahasa Indonesia. Walaupun ada pensyarah daripada Malaysia mengajar di situ. Bahasa Melayu ini adalah bahasa yang unik dan menarik. Ketika saya mengadakan kunjungan ataupun lawatan kerja ke Indonesia, saya menyatakan hasrat saya kepada Bapak Presiden Indonesia, iaitu Pak Joko Widodo, untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua bagi negara Asia. Beliau memberikan sokongan terhadap usaha tersebut kerana bahasa Melayu mempunyai lebih 300 juta penutur di rantau Asia Tenggara. Sejarah menunjukkan penggunaan bahasa Melayu di kawasan alam Melayu ataupun Malay Archipelago merentasi entiti politik yang kini dikenali sebagai Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura, sebahagian Thailand, sebahagian Filipina dan beberapa buah negara lain di Asia Tenggara seperti Kemboja, Vietnam, Laos dan Myanmar. Bahasa Melayu ini kebiasaannya diubah mengikut kesesuaian kenegaraan kerana dialek-dialek yang berbeza serta asimilasi bahasa kaum majoriti serta penjajah, tetapi akarnya tetap sama, iaitu bahasa Melayu. Sebagai contoh, hampir 90% bahasa Indonesia adalah sama dengan bahasa Melayu kerana kita semua berkongsi akar bahasa yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kata Per Kata. Itulah beberapa dosa terbesar Ismail Sabri, yang dilakukan semasa ia menjabat sebagai Perdana Menteri.
Ia berusaha untuk mengklaim kebudayaan Indonesia, dan pencapaian bahasa Indonesia, yang sebenarnya ia pun mengetahuinya. Namun dikarenakan adanya ambisi demi identitas kebanggaan negeri Malaides, semua itu ia lakukan tanpa memikirkan rasa malu. Dan akhirnya, inilah yang terjadi. Akhirnya Ismail Sabri memiliki rasa malu, dikarenakan permasalahan hukum yang menjeratnya, yaitu korupsi. Dengan rasa malu yang sangat mendalam, sehingga ia pun terkapar di rumah sakit begitu lama. Bahkan ia pun tak lagi disukai warga Malaysia. Ismail kura-kura. Oh, Ismail kura-kura. Aku datang melawat kau ni dalam hospital. Masih pengsankah kau, Ismail kura-kura? Kesiannya. 7 hari 7 malam hang sudah pengsan di atas katil hospital ni. Tenang ya, Ismail kura-kura, aku datang melawat ni supaya kau cepat sembuh. So apa cerita? Macam mana boleh pengsan ni, Ismail kura-kura? Kau ni pengsan kah, koma kah, atau sudah mampus? Macam mana kau boleh pengsan, boleh koma, boleh mampus ni? Terlantar di atas katil hospital. Kesiannya aku tengok kau, Ismail kura-kura. Takkan kau kena tangkap oleh SPRM? Kau tak nak bagi tahu rakyat? Sampai tiba-tiba kau pengsan begini, macam dah nazak ni. Ismail kura-kura, oh Ismail kura-kura, tolong jawab. Wah, dulu hang jadi PM, hang sibuk tangkap aku secara diktator, secara politik, secara zalim walaupun aku tidak ada jenayah. Sekarang, setelah kau tumbang di mahkamah lawan aku, kau tumbang di Putrajaya oleh rakyat, tup-tap kau pengsan dekat hospital ni. Aku lawat kau, aku ada bawa buah ni untuk kau. Jangan risau, buah ni bukan buah racun, bukan virus. Semoga kau cepat sembuh, Ismail kura-kura. Bukalah mata sikit. Jangan mampus dulu, jangan mati dulu. Aku nak tanya ni, kenapa lama sangat kau pengsan ni? Tidak pernah aku nampak bekas Perdana Menteri pengsan, koma, terlantar di atas katil hospital macam begini. Kau je seorang. Aku kesian tengok kau. Lepas kau kalah 5 kes politik yang kau buka dengan konco-koncomu dalam mahkamah, lawan Jufazli Syahmat, kau gagal sumbat budak tu ke dalam penjara. Takkan kau pula yang pengsan? Kenapa kau pengsan? Kau nak aku bagi tahu lagi rahsia baru kepada 34 juta rakyat kenapa kau pengsan? Memandangkan kau dah tak boleh bercakap, kau dah separuh nyawa, biar aku bongkarkan rahsia panas kau kepada seluruh dunia. Pakcik-makcik Otok Arung yang ikut melawan aku ni jumpa Ismail kura-kura dalam hospital. Dia pengsan ni sebab dia malu nak bagi tahu dengan kita dia dah kena tangkap oleh SPRM pada 18 Februari 2025 lalu. Oh, dahsyat, cukup dahsyat patutlah. Kau pengsan kena serangan tinggi darah, high blood, terus pening-pening lalat. Oh, rupa-rupanya kau dah kena tangkap oleh SPRM. Oh, masin mulutku. Oh, betul semua rahsia sulit yang aku bocorkan minggu lalu. Oh, kau dah kena tangkap oleh SPRM. Patutlah kau pengsan dalam hospital. Oh, begitu ceritanya, Ismail kura-kura. Kenapa kau kena tangkap oleh SPRM 18 Februari 2025? Tolong jawab atau kau mau aku jawabkan? Malu nak bagi tahu? Jangan kau malu, biar aku.
hebohkan kepada seluruh dunia. Kau kena tangkap sebab kau kantoi merompak dengan orang-orang kau. Duit rakyat ratusan jutaan ringgit di Putrajaya. Oh, patutlah bekas menantu kau tu sangat kaya raya. Boleh buka kedai butik di Pavilion Kuala Lumpur. Oh, dah bankrupt? Bekas menantu kau tu punya bisnes? Oh, patutlah anak perempuan kau, anak lelaki kau yang hisap batu tu, anak perempuan kau tu kahwin lagi selepas hancur dia punya rumah tangga kerana dosa bapa dia menangkap Jufazi Syaman. Oh, semua anak-anak kau bergotong royong dengan kau, termasuk bekas menantu kau, merompak duit rakyat dia. Patutlah kau pengsan dalam hospital. Jadi apa rasa dia kena tangkap oleh SPRM? Ismail kura-kura? Sedap merompak di Putrajaya? Sedap makan duit rasuah, duit haram? Sedap makan duit rakyat? Oh, dah merompak, dah muntah darah, dah terlantar di atas katil hospital nazak begini, selepas kenyang makan duit rakyat, merompak duit rakyat. Itulah. Ini masalah besar UMNO ni, Pakcik-makcik Oto Arung. Masalah besar Zahid Hamidi, Banduan Najib dan Ismail kura-kura. Apa cerita? Zahid Hamidi, Banduan Najib, 3 juta ahli UMNO yang tengok video bahaya ni. Apa kamu cakap? Ismail kura-kura ni ahli Perikatan Nasional, ahli Parlimen Perikatan Nasional. Apa? Biar betul kamu ni. Ini orang pengsan ni ahli UMNO seumur hidup, Pakcik-makcik Oto Arung. Ini ahli Parlimen UMNO di Pahang. Cepat juga Zahid Ponorogo, Banduan Bosku dan 3 juta ahli UMNO nyanyuk dalam Malaysia. Oh, waktu merompak kau mengaku sebagai UMNO. Bila dah kena tangkap oleh SPRM, tiba-tiba kau mengaku depan aku, depan 34 juta rakyat, kau adalah ahli Perikatan Nasional, wakil rakyat Perikatan Nasional. Lawak kamu punya wayang ni UMNO. Memang ini kalilah Ismail kura-kura dan UMNO yang terpalit dalam skandal 700 juta ringgit checkmate oleh Anwar Ibrahim. Kenapa kau pengsan ni? Ahli Parlimen UMNO, penyamun UMNO yang amat kami hormati. Baru sedar kau dengan Zahid Ponorogo, Banduan Bosku dan UMNO tersalah main game? Kamu baru sedar? Kamu tersalah pilih Perdana Menteri sampai dibuka kes 700 juta ringgit oleh Anwar Ibrahim? Kau mau tahukah kenapa Anwar Ibrahim buka kes 700 juta ringgit ni? Ismail kura-kura, Zahid Hamidi, Banduan Najib, UMNO. Berdasarkan rahsia sulit, Anwar Ibrahim sudah berjaya hancurkan penyamun-penyamun UMNO dalam kerajaan Madani. Dah tak boleh U-turn. Kehebatan Anwar Ibrahim adalah buka semua kes rompakan penyamun-penyamun UMNO. So, saya Hamidi, Banduan Najib, Ismail kura-kura yang pengsan ni, tahniah, UMNO sudah hancur oleh Anwar Ibrahim. Checkmate. Checkmate.